Matematik tahun 1 muka surat 38. Kenali nombor 21 hingga 100. Aktiviti 1. Padarkan. Soalan A. So kita kena kira ada berapa blok Lego dalam ni. So kat sini kita satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. So kat sini juga ada 10. Sini 10, sini 10. Dan yang ni ada 1, 2, 3, 4. Jadi 20 tambah 4 sama dengan 24. Jadi kita kena gariskan dekat 24. Jadi 24 yang ni, betul tak? Jadi kita kena gariskan ke 24 macam ni. Okey, soalan B pula. Ada berapa gelang dalam ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gelang. Dan setiap gelang ni ada berapa guli ataupun ada berapa kristal dalam ni. So kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 guli dalam ni. So setiap gelang ni ada 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 tambah yang baki ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 60 guli tambah bakinya adalah 6. Jadi 66 sebenarnya. So dekat sini ada 66. Jadi kita kena gariskan dekat sini. Okey, soalan C pula. Ada berapa bungkus telur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. So setiap bungkus telur ni ada berapa telur dalam bungkus telur? So kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Jadi kita kena kira 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Dekat sini ada 3. So 70 tambah 3, 73 semuanya. So kita kena gariskan dekat 73. Soalan D. Ada berapa krayon dalam ni? So dalam setiap kotak krayon ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. 10, 20, 30, 40. Dan yang ni ada 1. Jadi 40 tambah 1 krayon lagi 41. Jadi kita kena gariskan dekat 41. Soalan E. Ada berapa kapur dalam ni? So, setiap ikatan kapur ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kapur setiap ikatan ni. So kita kira 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ada 80 untuk ikatan. So dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi 80 tambah 7 sama dengan 87. Jadi kita kena gariskan dekat 87. Jadi ini adalah jawapannya matematik tahun 1 muka surat 38.